Tension raket menjadi topik hangat sampai sekarang. Tension. Aku pun jadi tension. Tapi bagus. Sesat jalan, malu bertanya. Sesat jalan, malu sesat. Okey, untuk newbie, tangan tak kuat ataupun injury, mulakan tension 23 hingga 25 pound. Kalau adik-adik masih kecil, bawah sikit dari ni pun dah sedap main. Untuk intermediate player, tangan kuat, sesuai guna tension 26 hingga 28 pound. Dan pro player atau tangan gagah perkasa, sesuai tension 29 ke atas. Kenapa newbie tak boleh pakai tension yang tinggi terus? Sebab lagi tinggi tension tali, lagi kurang lantunan atau repulsionnya. Tapi bang, saya dah pakai shaft yang fleksibel. Kan lenturannya lebih? Ya, memang lenturan dia banyak. Tapi kalau tali keras macam papan, tak guna kalau pakai shaft yang fleksibel. Sebab apa? String raket ni adalah bantuan yang terakhir. Membantu kita mudah untuk main. Pemilihan raket ni dah perfect ni. Berat dah ngam dengan tangan. Balancing pun dah ngam. Stiffness pun dah ngam. Last pakai tension yang tak kena dengan tangan. Mulalah cakap raket ni tak sedap. Mes ni. Dekat sikit lagi. Nak pakai tension tinggi tu boleh. Pelan-pelan kayu. Kuatkan tangan dulu. Baru pakai tension yang tinggi. Okey?